Pernah tak anda rasa masa yang ada tidak mencukupi untuk menghabiskan kerja kita? Jadi, macam mana nak pastikan masa yang ada itu mencukupi? Pertama, kita perlukan sesuatu untuk membantu kita menguruskan masa. Zaman dahulu, orang Mesir telah mencipta jam air. Tahukah anda jam air ini dapat mengukur masa apabila air mengalir keluar daripada bekas melalui satu lubang kecil? Ada juga orang tengok masa zaman dulu gunakan jam pasir. Percaya tak? Jangan lupa juga tentang jam matahari yang dicipta pada zaman purba oleh orang Mesir. Sekarang ada pelbagai alat dapat menunjukkan masa. Bentuknya juga kadang-kadang nampak pelik. Tapi pada zaman sekarang, apa yang kita nak bukan sahaja benda yang boleh menunjukkan masa, tapi lebih daripada itu, kita nak sesuatu yang boleh menunjukkan masa dan juga apa yang boleh kita lakukan dengan masa yang ada pada kita. Jadi, rakan-rakan, apa yang kita sebenarnya perlu ialah jadual kerja. Jadual kerja memberi manfaat kerana kita dapat merancang aktiviti kita agar berjalan dengan lancar. Jadual kerja merupakan penjaga masa anda yang membantu melaksanakan kerja-kerja anda dengan lebih sistematik. Waktu belajar, waktu makan, waktu bermain, waktu tidur, semuanya boleh dirancang dengan teratur dalam jadual kerja anda. Sebagai permulaan, rancang jadual kerja tahunan anda berdasarkan kalender sekolah anda. Jadual kerja ini boleh digunakan pada hari persekolahan biasa, hujung minggu dan juga cuti sekolah. Dalam perancangan jadual kerja anda, mulakan hari anda seawal mungkin. Rancang aktiviti anda mengikut apa yang perlu dilakukan setiap hari. Pastikan anda mengagihkan masa mengikut apa yang perlu dilaksanakan. Misalnya, mengulang kaji untuk peperiksaan, melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum dan jangan lupa masa untuk bersenam. Anda juga perlukan masa beriadah untuk diri sendiri. Ini juga amat penting. Jangan hanya sekadar merancang. Jadual kerja ini perlu dilaksanakan sebaik mungkin. Jika tidak, masa anda terbazir. Kesimpulannya, pastikan anda membuat perancangan yang betul. Ingat ya, jangan menunda apa yang dapat dilakukan sekarang hingga ke saat-saat akhir.